Habis nak bagi UMNO? Ha? Dekat Sabah pun orang tolak UMNO, kau cerita apa? Dekat Sabah pun orang tolak UMNO. Weh, kau tak ingat ke? Baru tu hari pilihan raya lah, gila. Nak bagi can kat UMNO macam mana? Saya ada tengoklah budak-budak UMNO ni. Saya ada tengok itu hari terlintas, ulas. Sebut pasal macam mana Syahdi ni kata nak penyatuan orang Melayu tapi tak nak kerjasama dengan UMNO. Bukan tak nak kerjasama dengan UMNO. Kalau UMNO betul, dia betul nak kerjasama dalam penyatuan orang Melayu ni, nak selamatkan negara. Mainlah. Duduklah sekali, tak ada masalah. Aku dah cakap tak ada masalah pun kalau korang betul nak bersama dalam perjuangan ni. Tapi masalahnya, korang tak sedar diri. Itu masalah UMNO. Faham tak? Saya cerita ginilah guys. Saya yakin ada 2,300, ada 1,006 ni. Korang ni semua ada soft spot dengan UMNO. Betul? Semua ada soft spot dengan UMNO. Waimah 2018 pun, apabila UMNO kalah pun, orang rasa kesian dekat UMNO ni. Rasa kesian. Tapi orang ajar kau supaya kau insaf. Kau tak insaf. Saya ada waktu tu. Aku cakap, tak insaf-insaf UMNO ni. Faham tak? Tak insaf. Tak sedar diri. Masih lagi tamak. Dah kalah tu, orang bagilah peluang menang pilihan raya kecil, dapat jadi kerajaan. Tak cukup. Tamak. Dah bagi dah. Orang Melayu bagi peluang dekat UMNO ni. Ingat orang Melayu tak ada soft spot ke? Dah tamak. Pak Mat El Perdana Menteri. Okeylah Pak Mat El Perdana Menteri. Pak Mat El pun kena bu. Kau tengok UMNO punya rakus ni. Padahal Pak Mat El tu naik Presiden UMNO tu. Dalam Dewan Merdeka kena bu. Bu Pak Mat El. Pilihan raya. Pergi bergabung dengan DAP. Kau rasa orang Melayu nak bagi peluang macam mana? Come on. Macam mana orang Melayu nak bagi peluang pada UMNO? Sebab dulu dah bagi kau peluang. 2018, orang Melayu ajar kau. Walaupun tak ramai, tapi orang Melayu dah ajar supaya kau insaf, kau sedar diri. Betulkan balik jalan kau? Tak. Kau tamak, okey. Lepas pilihan raya, boleh bentuk kerajaan dengan PN masa tu. Tak nak. Sokong DAP, sokong non-kunyit. So macam mana rakyat orang Melayu nak bagi kau peluang? Sebab peluang dah bagi kau berubah UMNO. Tak nak berubah juga. Suruh buang Zahid. Tak nak buang Zahid. Siapa lawan Zahid? Kena gantung. Kena pecat. Betul tak? Betul tak betul? Ini antara yang kena lah. Orang suruh berubah. Tak nak berubah. Lepas tu? Ni saya tunjuk korang ni. Ini saya tengok tadi, melekit-lekit saya ketawa. Ini setiausaha politik Zahid Hamidi. Kan tengok. Bidak catur kan saya cakap. Bidak catur, Akmal bercakap. Ni. Kalau mereka berpecah, orang Melayu ni pecah lagi. Betul. Dengan muzik background kan. Ni nak menipu orang Melayu senang je. Korang lah yang tak cerdik ni. Lepas ni, PAS akan bertanding pakai logo PAS. Bersatu akan bertanding bersatu. Mereka akan berebut di dalam satu kelompok sokongan yang sama. Betul. UMNO pula akan berebut di dalam golongan orang Melayu yang sama. Ya. Ada pula di antara, di luar sana mungkin ada parti-parti kecil. Betul. Yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir. Ya. Dan segala-galanya, putra lah, apalah kan. Akan bergebut di dalam satu tempayan yang sama. Ya. Orang Melayu nak pergi mana? Betul. Takkan kita tak sedar benda ni? Disebabkan kita perpecahan begitu, kita akan diracik-racik, akhirnya orang Melayu hilang kuasa. Ya. Takkan kita hilang kuasa? Kita jangan kata orang Melayu ni macam mana pun selamanya orang Melayu ni akan menunjangi negara ini kalau kita rasa kita ni tak berpecah. Tak. Kalau kita berpecah, Datuk Seri Kamami, kita tidak lagi menjadi tunjang kepada negara ini. Mungkin kita boleh jadi Perdana Menteri, tetapi kita sebagai jadi Perdana Menteri yang papet. Yang tidak mempunyai kuasa penentu. Hanya boleh Guys, kau tengok ni pemimpin UMNO cakap ni. Sekarang ni yang tolak kerjasama Melayu ni siapa?
PAS ke UMNO? UMNO lah. Yang bagi sokongan kepada DAP ni sekarang ni siapa? PAS ke UMNO? UMNO lah lagi ni. Oh, dulu PAS. Dulu punya cerita lah. Apa cerita dulu-dulu pula? Kalau macam itu aku boleh cerita. Dulu ex-girlfriend aku, Mampus lah bini kau mengamuk. Asyik cerita ex-girlfriend. Betul tak? Betul tak betul korang ni? Kalau kita duk cerita, dulu ex-girlfriend I macam ni, dulu ex-girlfriend. Mampus lah bini kita mengamuk. You ni asyik cerita ex-girlfriend you je. Ni, sekarang ni, ke depan ni. Lepas tu cerita, oh kalau kita Melayu jadi puppet. Tu non kunyit, bukan puppet ke? Korang lah. UMNO lah. Kau tengok. Tapi pasal nak pilihan raya, jadi kenalah cerita kalau diracik-racik. Itu sebab, ni kepada korang semua ni. Itu sebab Tun Mahathir buat payung besar. Itu sebab kenapa Tun kata 1 lawan 1. Putra ke, Berjasa ke, PAS ke, Parti Reset ke, Pejuang ke, Bersatu ke, siapa pun tak kisah. Yang penting, bila bertanding, 1 lawan 1. Side kita lawan dengan PKR. Side kita lawan dengan UMNO. Side kita lawan dengan Amanah. Side kita lawan dengan DAP. So, tak adalah perpecahan tu. Faham tak? Strategi Tun Mahathir ni guys, dia dah jauh dah. Dia menang 5 kali pilihan raya 22 tahun dululah. 2018, orang tua tu jatuhkan UMNO. Aku ada dalam tu UMNO masa tu. Yes. So itu, guys. Okay, fikir. Jangan percaya fikir. So kalau orang Melayu unite, 1 lawan 1, kita menang tak? Bagi tahu. 1 lawan 1, kita unite tak? Berlaku tak perpecahan yang banyak-banyak tu? Tak ada lah. Hak dengan batil je. Hak atau batil. Itu yang dia orang takut. Itu je. Faham kan betul-betul ni? UMNO ni gini kan, UMNO tamak. Tapi saya terbuka. Saya tak ada masalah kalau budak-budak UMNO tengok kan. Kalau betul nak selamatkan negara, kalau betul nak selamatkan orang Melayu ni, mainlah sama-sama. Yang mana kursi yang UMNO sedia ada ni, remain lah. Okey lah. Ambil balik kursi PKR ni. Kursi DAP ni kita rebut balik lah. Tak apalah. Dengan PAS boleh bincang. Bincang tak ada masalah pun. Kalau betul nak selamatkan negara. Tapi daripada awal lagi, kau pergi sokong DAP, sokong non kunyit, lepas tu sekarang, kau nak salahkan orang lain. Tak boleh lah. Betul tak guys? Dasar kerajaan korang lah buat. Aduh. Kalau betul. Sebab misi kita nak selamatkan negara guys. Misi nak selamatkan negara. Sebab negara hari ni, oleh kerana UMNO sokong, negara dipimpin oleh banduan jenayah. Banduan jenayah luar tabi'i. Kartel-kartel kunyit, mafia-mafia kunyit, mafia cenai, mafia korporat, semua ni. Penyenayah, penyangak, penyamun, semua depan mata korang semua. Betul tak? Betul tak betul? Sebab apa? Sebab non kunyit. Sebab kepala dia banduan. Banduan jenayah main buntut. Nabi tak mengaku umat. Jijik. Pui. So, misi nak selamatkan negara. Gadai negara dengan US. Buat perjanjian Anwar Trump. Buat perjanjian pertahanan yang sampai sekarang kita tak tahu dokumen. Inai orang. Depan mata kau. Takkan kau tak nampak? Kau betul. Kalau siapa tak nampak, ambil garpu, cocok. Biar jadi macam Kasim Selamat. Dapat? Ni kita masuk topik usul rota.